Okey, ada satu berita yang cukup besar dalam dunia teknologi. Dua gergasi, Nvidia dan Alphabet, baru je umumkan satu kerjasama mega yang berpotensi mengubah landscape AI yang kita kenal sekarang. Jadi dalam kupasan kali ini, jom kita bedah siasat apa sebenarnya yang mereka rancang dan kenapa ianya sangat-sangat penting. Petikan ni, dia betul-betul merumuskan segalanya. Ini bukan lagi cerita pasal nak bina komputer yang laju sikit je. Tak, ini soal membuka kunci kepada idea-idea yang dulunya kita rasa macam mustahil, macam dalam filem fiction science. Baiklah, ini dia plan kita. Kita akan mula dengan gambaran besar di sebalik kerjasama ni. Lepas tu kita akan selam lebih dalam bab-bab teknikal, enjin dia, perisian dia. Dan akhir sekali, kita akan tengok hasil yang paling mengagumkan dan apa semua ni bermakna untuk masa depan kita. Jadi, apa sebenarnya visi besar di sini? Cuba bayangkan macam ni. Kepakaran Nvidia yang tak boleh disangkal dalam mencipta chip AI paling power di dunia, sekarang digabungkan dengan capaian dan skala infrastruktur Alphabet yang memang tak ada tandingan. Ini bukan kerjasama biasa. Ini macam power couple dalam dunia teknologi. Dan tengoklah matlamat diorang. Ini bukan pasal nak cipta apps media sosial baru. Tak. Ini pasal nak selesaikan masalah-masalah terbesar yang dihadapi manusia. Robot yang lebih pintar, penemuan ubat sepantas kilat, grid tenaga yang lebih hijau. Inilah dia AI yang betul-betul bagi impak. Tapi untuk capai semua impian besar ni, kita perlukan otot yang luar biasa kuat. Dan di sinilah teras kepada kerjasama ni bermula. Pembinaan satu platform yang dipanggil Hypercomputer AI. Hypercomputer AI. Bunyi macam kompleks kan? Senang cerita, bayangkan ia macam sebuah litar lumba Formula 1 yang dibina khas untuk kereta-kereta AI. Bukan setakat enjin kereta tu laju, tapi satu litar, track, pit stop, logistik, semuanya direka khas supaya AI ni boleh berlumba pada kelajuan maksimum tanpa sebarang gangguan. Dan inilah jentera yang ada kat dalam litar tu. Kita ada seni bina Nvidia yang memang sentiasa di depan. Rangkaian data yang terlampau laju sampaikan tak diistilah jam lagi. Dan yang paling hangat diperkatakan sekarang, platform Blackwell. Sistem JB200 ni bukan sekadar penambahbaikan biasa tau. Ia satu lompatan kuantum dari segi kuasa pemprosesan AI. Okey, jadi kita dah ada kereta lumba paling laju di dunia. Tapi tanpa pemandu dan pasukan pit yang hebat, kereta tu takkan ke mana-mana kan? Di sinilah peranan perisian dan perkhidmatan. Ia adalah kit alatan lengkap yang diberikan kepada para pembangun untuk memandu jentera AI ni. Apa yang best kat sini ialah betapa lancarnya proses ni direka untuk pembangun. Diorang boleh latih model AI di DGX Cloud, lepas tu terus kerahkan guna NIM yang dah sedia bercakap dalam bahasa yang sama dengan platform Google. Dan yang paling hebat, diorang boleh buat simulasi ciptaan diorang dalam dunia digital omniverse dulu. Uji sampai puas, sampai sempurna sebelum lepaskan ke dunia sebenar. Kurang risiko, hasil maksimum. Baiklah, kita dah ada jentera F1, kita pun dah ada pemandu yang handal. Jadi, apa hasilnya di litar lumba? Nah, hasilnya ialah satu generasi AI yang sama sekali berbeza. Ia dikenali sebagai AI genetik. Apa bezanya? Macam ni. AI yang kita biasa guna sekarang ni, dia macam pembantu pribadi yang tunggu arahan. Kita tanya, dia jawab. AI agentic ni pula, dia macam seorang pengurus projek yang proaktif. Kita cuma bagi dia matlamat dan dia sendiri akan menakul, merancang strategi dan laksanakan tugasan tu. Ia bukan lagi sekadar alat, tapi rakan kongsi strategi kita. Dan bila pengurus projek digital yang bijak ni, kita bagi keupayaan untuk berinteraksi dengan dunia fizikal, maka lahirlah AI fizikal. AI yang boleh kawal lengan robot di kilang, uruskan drone penghantaran atau jalankan eksperimen di makmal. Inilah dia jambatan yang menghubungkan dunia kod dengan dunia fizikal kita. Tentulah, bila kuasa dah sebesar ni, isu paling kritikal adalah kepercayaan. Macam mana kita nak pastikan teknologi ni selamat untuk digunakan? Terutamanya dalam industri yang melibatkan data sensitif macam perubatan atau kewangan. Jawapannya terletak pada satu teknologi yang dipanggil pengkomputeran sulit atau confidential computing. Secara ringkas, ia mewujudkan satu peti besi digital yang melindungi data dan model AI pada setiap masa. Maksudnya, walaupun masa tengah diproses, tak ada siapa pun boleh mengintai apa yang berlaku kat dalam tu. Inilah asas untuk membina kepercayaan.
Dan mereka faham keperluan keselamatan ni tak sama untuk semua orang. Ada organisasi yang selesa dengan fleksibiliti dan skala di awan awam. Tapi ada juga contohnya macam hospital atau agensi kerajaan yang datanya tak boleh sesekali keluar dari bangunan mereka. Kerjasama ni menyediakan solusi untuk kedua-dua senario. Bagi sektor-sektor yang perlukan keselamatan tinggi ni, wujudlah konsep AI berdaulat. Melalui Google Distributed Cloud, segala kuasa platform Blackwell tu boleh dipasang terus di pusat data mereka sendiri. Jadi, mereka dapat manfaatkan teknologi AI paling canggih sambil pastikan data sensitif mereka 100% di bawah kawalan mereka. Inovasi tanpa kompromi. Jadi, kalau kita rangkumkan semua ni, apa mesej terbesarnya? Kerjasama antara Nvidia dan Alphabet ini bukan sekadar tentang teknologi, tahu tak? Ia tentang pendemokrasian kuasa untuk mencipta masa depan. Visinya adalah untuk meletakkan set alatan AI paling berkuasa di dunia ke tangan para pencipta, jurutera, penyelidik dan usahawan di seluruh pelosok dunia. Tak kira dalam industri apa pun, dari startup kecil sampailah ke syarikat gergasi, semua orang akan dapat akses kepada kuasa ini. Dan ini membawa kita ke penghujungnya dengan satu persoalan yang ditujukan terus kepada anda. Semua alatan ini sedang dibina. Gabungan inovasi dan skala ini dah tolak sempadan jauh ke hadapan. Jadi persoalannya bukan lagi apa yang teknologi ini boleh buat, tapi apa yang anda akan buat dengannya.